Subhanallah, subhanallah. Perempuan tuan-tuan dengar suara saya? Clear tak? Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma barik lana fi syahri Ramadan wa ballighna lailatal qadr. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Tuan Rafdi dan juga seluruh tuan-tuan puan-puan yang dimuliakan. Apa khabar semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta izin diri boleh? Subhanallah. Saya minta izin diri nah. Sebab tak puas rasa, tak nampak orang. Okey, baik. Puan-puan dimuliakan, hari ini hari yang keberapa kita berpuasa? Ataupun soalan lain, berapa hari lagi nak raya? Itu macam cepat sikit kira tak? Kalau berapa hari puasa lah nak kira ni, alamak hari yang ke 20 ke 21, tapi bila puasa berapa hari lagi nak raya? Macam ingat pula 7 ke ataupun 6 hari. Berapa hari lagi nak raya perempuan? Tak kira juga. Dah beli baju raya? Tak berani nak jawab, rasa bersalah perempuan. Okey, baik perempuan yang dimuliakan, hari ni topik yang saya dipertanggungjawabkan secara asasnya adalah berkaitan dengan kalau kita tengok topik kita ni perempuan adalah berkaitan dengan menghilangkan tekanan ataupun mengurangkan tekanan, ataupun dalam topik yang rasmi adalah emosi cantik, aura menarik, cegah risiko tekanan. So idea dia adalah untuk mengurangkan atau mengawal atau mengendalikan tekanan. Topik ini saya tak ambil daripada sudut psikologi sebab saya bukan ahli dalam bidang psikologi ataupun bidang kesihatan mental atau kesihatan dalaman. Tapi saya suka untuk kongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan apa yang disarankan oleh Al-Quran ataupun juga di dalam hadis untuk kita mengurangkan dan mengendalikan tekanan. Tapi soalan pertama perempuan, tekanan ni dalam bahasa kita stres lah noh. Betul tak? Kalau tekanan tu boleh jadi mungkin maksudnya stres ataupun pressure. Soalan saya tuan-tuan dan puan-puan, adakah stres tu bagus? Stres tu bagus ke tak bagus? Ada orang Kedah tak kat sini? Ada orang Kedah tak kat sini? Ada orang utara? Tak ada Okey, so bahasa saya boleh difahami tak? Boleh ya? Baik. Tuan-tuan dan puan-puan, soalan saya adalah adakah stres itu baik? Ataupun stres tu tak bagus? Atau dalam soalan lain, adakah kita memerlukan tekanan ataupun memerlukan stres? Perlu tak stres? Tak perlu. Siapa kata perlu? Tak apa. Siapa kata perlu? Maksudnya kita perlu stres. Dalam hidup kita kena ada stres. Angkat tangan. Okey, siapa kata kita tak perlu stres? Oh cepat tuan yang belakang dengan semangatnya. Bagus kan? Barakallahu fiik. Tak apa, jawapan salah tak salah kita tak kira lagi. Kita nak tengok pandangan. Siapa kata tak perlu stres dalam kehidupan kita? Okey, yang tak angkat tangan ni jawapan dia apa? Sebab yang angkat tangan kanan kata perlu stres tu sikit. Yang kata tak perlu stres tangan kiri itu pun sikit. Yang tak angkat tangan tu banyak. Saya kat depan saya nampaklah siapa tak angkat tangan. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, jawapannya adalah secara umumnya kita perlu ada stres dalam kehidupan kita, dan stres benda yang tak boleh kita lari daripadanya. Betul tak? Tapi bukan maksud perlu stres tu memang dipaksa ada stres. Kerana tekanan ataupun stres, ataupun mungkin tekanan tu bukan sahaja tekanan yang kita sebut stres.
kesedihan, kekecewaan, kegagalan, itu semua adalah cara kita hidup dekat dunia tentera perempuan. Ada orang dengan sedih dia jadi stres. Ada orang dengan gagal dia jadi stres. Ada orang ada kerja pun ada stres. Betul tak perempuan? Tak berani jawab sebab kat tempat kerja kan. Tapi bos kita faham perempuan memang mana boleh lari daripada stres. Ada orang ada kerja pun stres. Tak kerja perempuan stres ke tak? Betul tak kalau orang kata tak maulah kerja, nak berhenti kerja lu supaya tak ada stres. Kalau tak ada kerja, stres tak perempuan? Pasal apa stres kalau tak ada kerja? Tak ada duit pula. Jadi kita ni kadang-kadang masalah kita adalah kerana tak bersyukur. Betul tak tuan-tuan dan perempuan? Ya, kita dah ada kerja, kita stres, kita rasakan tak bekerja itu hilang daripada stres. Ya, tapi sebenarnya kalau tak bekerja pun ada stres dia. Jadi saya nak sebutkan dua situasi ini menunjukkan tuan-tuan dan perempuan, stres itu adalah satu perkara yang normal. Cuma tuan-tuan dan perempuan, bila kita balik kepada cerita tentang stres atau tekanan, stres kita perlukan dalam kehidupan kita, tetapi over yang kita tak boleh. Ya, maksudnya sedih memang perlu, tapi terlalu sedih itu tak boleh. Okey, kita tertekan atau ada tekanan itu memang perlu, tetapi over ada tekanan itu tak boleh. Dan ini sebenarnya bukan sahaja dalam bidang perubatan dan juga psikologi. Di dalam Al-Quran tuan-tuan perempuan ada larangan-larangan ataupun pujukan-pujukan yang Allah Ta'ala cerita tentang jangan sedih dan jangan takut. Menunjukkan tuan-tuan perempuan, Allah tahu kita ni memang ada ketakutan, ada kesedihan kita. Manusia ni ada kebimbangan kita tuan-tuan perempuan. Ada sesuatu yang menekan kita, ada sesuatu yang meletihkan kita, ada sesuatu yang menyempitkan dada kita. Tetapi ada cara untuk kita keluar daripada kesempitan tersebut. Ada cara untuk kita keluar daripada kesempitan tersebut. Dan yang kita nak bincang sebab hari ni kita nak katakan nak kawal emosi, ya, nak emosi cantik, aura menarik dan sebagainya, perempuan. Baik, saya nak mulakan topik ini dengan satu ayat suci Al-Quran yang ada di dalam surah Yunus. Surah Yunus ni tuan-tuan perempuan nanti boleh balik cari ataupun dalam mushaf kalau tak ada Al-Quran dalam telefon, surah yang ke-10. Ya, surah ke-10 ayat ke-57, perempuan perhatikan, yang mana ayat ini adalah ayat daripada surah Yunus, surah ke-10. Okey, kalau perempuan tuan-tuan nak tengok Al-Quran, nak tengok mushaf dalam telefon, boleh tengok pada muka surat 215, ya. Yang tak tengok tak apa, boleh dengar saya sebut. Baik, perempuan, saya nak mulakan perbincangan kita tentang bagaimana kita nak handle ketakutan, nak handle kesedihan, nak handle tekanan. Melalui ayat 57 ini perempuan di dalam Al-Quran saya bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Perhatikan, wahai sekalian manusia adalah seruan Allah kepada kita semua. Ya, ada pun beriman ataupun ada pun yang mungkin iman dia masih lemah, ada pun orang kafir mahupun orang munafik. Kalau perempuan baca Al-Quran, jumpa ya ayyuhan nas, berarti Allah menyeru semua manusia. Semua, bukan orang beriman sahaja. Baik, perhatikan ayat ini perempuan. Ya ayyuhan nas, qad ja'atkum, telah datang, telah sampai, telah hadir kepada kamu semua wahai manusia, mau'izatun min rabbikum, sebuah peringatan daripada Tuhan kamu yang menciptakan kamu, yang mentadbir urusan kamu. So yang pertama, Allah Ta'ala menyatakan telah datang kepada kamu, yakni Al-Quran. Al-Quran itu perkara pertamanya, matlamatnya, objektifnya, Al-Quran diturunkan sebagai reminder kepada kita semua. Yang kedua perempuan, dalam ayat yang sama adalah Al-Quran itu sifatnya sebagai washifa'ul lima fis sudur. Dan juga yang ni perempuan kena beri perhatian sebab kena dengan topik kita. Al-Quran yang pertama sifatnya pemberi peringatan.
Yang kedua, sifatnya wa syifa'ul lima fis sudur. Sebagai satu rawatan, sebagai satu penyembuhan, sebagai satu bahasa kita hari ini healing. Perempuan healing kat mana? Healing kat mana? Tepi pantai, minum kopi, shopping, okey, lagi? Bawa motor. Kalau tuan nama tuan? Zahirman. Tuan Zahirman punya healing bawa motor. Lagi perempuan daripada shopping, minum kopi lagi? Tak dengar. Tapi macam ada yang nak jawab tu. Perempuan punya healing kat mana? Tidur. Tapi saya rasa yang tu paling banyaklah buat jawab kan. Okey. So perempuan, hari ni saya nak kongsikan bahawasanya antara healing yang sebenar, yang semua tu boleh. Bawa motor boleh, shopping boleh, minum kopi boleh, sleeping boleh, tidur boleh, ya. Lepak-lepak dengan kawan sekejap boleh. Boleh. Semua tu boleh jadi healing. Tapi saya tanya tuan-tuan dan puan-puan, sebab kita buat satu benda yang tadi kita nyatakan, lepas tu ada lagi tak kesakitan kita? Ya, biasanya dengan hal-hal tersebut, mungkin waktu kita buat tu sahaja kita hilang kesedihan kita, tekanan kita. Tapi ada satu tuan-tuan dan puan-puan, yang ini bukan kita yang buat, yang ini Allah yang nyatakan, iaitu Al-Quran sebagai wasyifa'ul lima fis sudur. Al-Quran sebagai penawar dan penyembuh kedukaan, kesedihan, tekanan di dalam dada. Perempuan dimuliakan, bila Allah nyatakan tentang syifa di dalam Al-Quran, Allah merujuk kepada dua perkara. Di dalam Al-Quran, bila Allah guna syifa, perempuan pernah dengar perkataan syifa kan? Syifa ni adalah penyembuh ataupun penawar. Okey, atau bahasa kita hari ini healing lah. Okey. Bila dalam Al-Quran, Allah gunakan dua perkataan sahaja untuk menyebut tentang syifa. Yang pertama, bila Allah cerita tentang syifa, ia merujuk kepada Al-Quran. Dan yang kedua, bila Allah nyatakan tentang syifa, Allah nyatakan ia adalah madu, madu yang diminum. Okey? Maka kata para ulama, ia bererti kalau kita nak sihat luaran, nak sembuh luaran, maka minumlah madu. Dan kalau kita nak sihat dalaman, kita nak kendalikan kesedihan kita, ya, tekanan kita, penyesalan kita, sesuatu yang terperangkap di dalam dada dan di dalam hati kita, cara ubatnya adalah Al-Quran. So perempuan, nak sihat luaran pun Allah bagi tahu syifa, ya, nak sihat dalaman pun Allah bagi tahu kaedahnya adalah syifa. Cuma untuk luaran antaranya adalah mengambil atau mengamalkan minuman madu, dan untuk dalaman, sihat dalaman, hilang tekanan, hilang kesedihan dan sebagainya. Antara cara nak sihat dalaman, sebab bila kita kata tekanan daripada dalam mana, sempit dada dan sebagainya, adalah dengan Al-Quran. Jadi perempuan, perkara yang kedua dalam ayat ini, Allah nyatakan cara kita nak berubat untuk yang dalam ni, yang sempit dada, yang rasa sedih, yang rasa menyesal dan sebagainya adalah dengan Al-Quran. So dengan Al-Quran ni nak buat macam mana perempuan? Baca Al-Quran. Saya faham setiap orang di sini ada komitmen, jadual masa dia, mungkin di tempat kerja, mungkin dalam keluarga lagi, sebagai seorang isteri, ibu, sebagai seorang anak perempuan mungkin, sebagai seorang menantu. Setiap orang ada komitmen dan kekangan ya perempuan. Tapi perempuan beri perhatian, tuan-tuan perempuan, kalaupun kita tak boleh baca banyak satu hari, jangan skip baca Al-Quran. Boleh perempuan? Jangan skip. Kalau dan baca satu muka sahaja. Kalau baca dan tu maksudnya sempat. Tuan-tuan perempuan. Kalau sempat baca dua muka. Cuma jangan skip. Sebab apa perempuan? Sebab Al-Quran lah yang membekalkan ketenangan. Al-Quran lah yang membekalkan hilangnya ubat kepada kesedihan ataupun tekanan-tekanan. Dan saya sekejap lagi akan cerita satu watak di dalam Al-Quran yang Allah mujuk dia jangan takut dan jangan sedih. Menunjukkan kita semua ni, ada pun daripada kita yang sekarang ataupun semua daripada zaman para Nabi, ada tekanan-tekanan dia perempuan.
Para nabi juga ada kesedihan. Ya, keluarga-keluarga nabi pun ada benda-benda yang berlaku yang menyebabkan adanya kesedihan. Tetapi ada cara untuk kita keluar daripada kesedihan tersebut. So, poin yang ni saya habiskan. Ayat ini menceritakan objektif pertama diturunkan Al-Quran sebagai peringatan. Kedua sebagai penyembuh. Dan yang ketiga perempuan, wahuda sebagai petunjuk. Al-Quran sebagai petunjuk. Maksud petunjuk ni macam mana tuan-puan? Petunjuk, saya nampak benda tu kat belakang. Okey? Permitted and restricted area to use handphone. Okey, perempuan cuba tengok sekejap yang dekat belakang tu, boleh? Kat depan kita ada ke? Tak ada kan? Okey, yang kat belakang tu kan. Apa boleh buat, apa tak boleh buat. Okey? Di tempat kerja, tambah di tempat kerja perempuan mesti ada protokol ataupun prosedur. Tempat mana boleh guna phone, tempat mana tak boleh guna phone. Lagi, apa lagi selain pada guna phone, Tuan Rafi? Makan. Tempat mana boleh makan, tempat mana tak boleh makan. Okey, so ada area yang boleh makan. Ada area tak boleh makan. Betul tuan-tuan perempuan? Itu analogi untuk saya sebutkan, itulah Al-Quran sebagai petunjuk. Maksudnya Al-Quran sebagai tunjuk, yang ni boleh buat, yang ni tak boleh buat. Boleh solat sekian-sekian waktu, boleh doa sekian-sekian waktu, tapi jangan mengata, jangan mengumpat, jangan body shaming contoh. Apa yang boleh dan apa yang tak boleh, itulah maksud petunjuk. So, kalau perempuan di tempat kerja, majikan perempuan dan tuan-tuan telah menyediakan petunjuk, guidance ataupun guideline. Yang ni boleh, yang ni tak boleh. Tapi tuan-tuan dan perempuan, Allah menyediakan guideline untuk kita, bukan sahaja untuk di tempat kerja, tetapi untuk kejayaan kita, kehidupan di dunia dan di akhirat. Kenapa majikan tuan-tuan dan perempuan buat guideline tadi? Kenapa ada tempat boleh makan, ada tempat boleh guna phone, ada tempat tak boleh guna phone? Untuk kemaslahatan atau kebaikan siapa? Kebaikan kita, kebaikan tuan-tuan dan perempuan, untuk selamat, untuk melindungi tuan-tuan dan perempuan. So, tuan-tuan dan perempuan, Allah Ta'ala memberi petunjuk di dalam Al-Quran, apa yang boleh buat, apa yang tak boleh buat, bukan untuk Allah sendiri, tetapi untuk kebaikan kita. So, yang ketiga, objektif Al-Quran diturunkan, dan yang keempat, Al-Quran diturunkan adalah untuk warahmatul lil mu'minin. Untuk yang ni, sebahagian ulama' kita terjemah dia, rahmah ni kasih sayang. Tapi antara maksud lain bagi rahmah adalah, kata seorang ulama tafsir ni, dia kata rahmah ni adalah untuk mendamaikan atau untuk membangkitkan kerehatan di dalam jiwa manusia. So, tuan-tuan dan perempuan, Al-Quran Allah bekalkan kepada kita untuk memberi kerehatan, untuk memberi kedamaian dan ketenangan. So, sebab tu tadi saya pesan pada kita semua, kalau pun tak boleh baca banyak satu hari Al-Quran, tak boleh baca satu juzuk, setengah juzuk, sekurang-kurangnya jangan apa perempuan? Jangan apa tuan-tuan? Jangan skip. Bacalah satu muka atau dua muka. Baik, tuan-tuan perempuan, kita nak pergi tengok balik tadi. So, saya mulakan dengan kita nak buat apa? Kita nak serta Al-Quran itu memberi panduan kepada kita untuk cara penyembuhan. Baik. Jadi kita nak tengok satu kisah dalam Al-Quran. Sebelum sebagai penutup nanti saya bekalkan beberapa cara untuk kita pastikan emosi kita cantik, insya-Allah aura kita menarik dan juga kita hilang ataupun tak ada atau kurang tekanan-tekanan kita. Perempuan dimuliakan, saya cerita satu kisah yang mana kisah ni ada di dalam Al-Quran, ada di dalam surah Al-Qasas. Surah Al-Qasas ni surah ke-28 tuan-tuan perempuan. Kisah ibunda Nabi Musa. Perempuan, siapa mak Nabi Musa? Siapa ibunda Nabi Musa? Tak tahu kan? Okey. Tapi ada yang jawab, Sayyidatuna Maryam. Sayyidatuna Maryam mak Nabi Isa. Tak apa, salah tak apa, kita belajar kan tuan-tuan perempuan? Baik. Nabi Musa, kita tak tahu nama dia. Mak dia. Mak Nabi Musa, kita tak tahu nama dia tuan-tuan perempuan. Tetapi ada kisahnya di dalam Al-Quran. Saya cerita kisah dia sedikit secara ringkas tuan-tuan perempuan. Ketika mana Nabi Musa dilahirkan, keluar pekeliling ataupun keluarnya enforcement oleh pihak kerajaan pada ketika itu, yakni Fir'aun.
Fir'aun mengarahkan untuk semua bayi lelaki dibunuh. Yang tu tuan-tuan perempuan tahu, betul kan? Baik. Bererti ketika Nabi Musa dilahirkan, enforcement atau perkeliling itu ada. Bererti bila ibunda Musa, mak Nabi Musa melahirkan bayi Musa, dia dah tahu dah bererti Nabi Musa ni, bayi ini antara yang akan dibunuh oleh Fir'aun kalau dijumpai. Setakat tu boleh faham ya perempuan? Baik. Soalan pertama saya, sebagai seorang ibu, kita cuba duduk di tempat mak Nabi Musa. Ada tekanan tak perempuan? Kau macam chill-chill, lag-lag. Kecil-kecil lag-lag tak apalah, serah je lah. Ataupun ada tekanan. Ada tak stres tu? Ada tak kebimbangan tu perempuan? Ada. Kita yang dengar cerita ni pun rasa stres. Tumpang rasa takut. Apatah lagi ibunda Musa tu sendiri. Jadi perempuan, bila melahirkan bayi Musa alaihi salam, Allah perintahkan, nanti kalau perempuan nak rujuk surah Al-Qasas, surah ke-28 ayat ke-7 ya. Baik, tapi yang tak cek tak apa saya cerita. Maka Allah Ta'ala turunkan ayat fa'auhayna ila ummi Musa an ardi'i. Bila dilahirkan bayi Musa tersebut, perempuan, Allah ilhamkan kepada ibunda Musa yang pertama kena buat apa? An ardi'i. Susukan. Mula-mula sekali walaupun mak tu dalam keadaan takut, bimbang, ada tekanan, kalau Fir'aun jumpa anak aku ni memang confirm dia bunuh. Tapi apa yang Allah Ta'ala perintahkan? Pertama sekali Allah perintahkan an ardi'i. Mak Musa susukan dulu bayi Musa ni. Okey, perempuan pegang satu arahan Allah Ta'ala, apa dia? Apa dia perempuan? Susukan. Maksudnya beri susu dahulu. Baik. Kemudian Allah datangkan perintah yang kedua. Fa'idha khifta alaihi, kalaulah kamu takut dengan keselamatan dia, bimbang Fir'aun jumpa bayi ni, fa'alqihi fil yamni. Kalau kamu masih bimbang, takut Fir'aun jumpa bayi kamu ni, letakkan bayi ni di dalam kotak ataupun di dalam bakul ataupun di dalam peti, fa'alqihi fil yamni, layarkan ke dalam sungai. Clash tak dengan logik akal kita perempuan? Clash tak? Maksud clash macam ni, kita mak-mak atau mak kita lah, kalau kita belum jadi mak ataupun ayah, kita tengok sikap ayah mak kita. Mak-mak kita, lagi dia sayang, lagi dia risaukan keselamatan kita, lagi dia tak bagi kita duduk jauh. Betul tak perempuan? Saya dulu zaman-zaman selepas SPM, saya rasa ni saya ni dah tua-tua lah, saya tua lah berbanding perempuan yang ada di hadapan saya ni, mungkin Zaman saya SPM dulu, saya dah dapat result SPM, saya nak apply pergi Mesir, Tuan Rafdi. Saya nak apply pergi Mesir. Bapak saya je izin, mak saya, abang kakak semua tak izin. Sebab apa? Nanti sakit perut, payah, siapa nak bawa pergi klinik, makan macam mana, sebab saya nak bosong. Jadi cara mak dan abang kakak menunjukkan kasih sayang, tak bagi mengaji jauh. Nak duduk dekat-dekat saja. Okey? Jadi itu umpamanya, dan saya rasa itu pengalaman yang lebih kurang aja kita semua ni. Betul tak? Kalau kita nak keluar berkawan dengan siapa, terutamanya anak-anak perempuan, bapak kita kontrol, very protective, tengok kawan dengan siapa, keluar dengan siapa, cakap telefon dengan siapa. Sebab itu cara ibu ayah kita memahami cara nak jaga kita, khususnya anak perempuan, adalah dengan cara control, protect, lindungi. So clash tak dengan kisah tadi ni? Allah kata, kalau kamu takut Fir'aun jumpa bayi ni, kamu letak dalam bakul, kamu layarkan dalam sungai. Kan clash dengan logik akal tu tuan-puan. Kalau mak dia kasih sayang, nak jaga, lagi disembunyikan bayi tu. Sembunyi supaya Fir'aun tak jumpa. Tapi sekarang layarkan dalam sungai. Perempuan tahu sungai yang dimaksudkan, kata para ulama, adalah sungai Nil. Siapa pernah sampai sungai Nil? Belum sampai?
kita buat, kita kumpul duit, ya, insya-Allah nanti kita pergi ramai-ramai. Amin Perempuan tahu Sungai Nil di mana? Di negara Mesir. Perempuan menurut ahli sejarawan dan ahli geografi, Sungai Nil merupakan sungai terpanjang dan terbesar di dunia. Bukan macam Sungai Pahang, Sungai Selangor ada ke? Sungai Kelang, lagi sungai apa sekitar kita perempuan? Ataupun dalam kawasan tempat kerja perempuan ada sungai kecil atau ada tasik, ada perempuan? Belakang ni ada? Ada sungai belakang ni? Mau tak kita letak bayi kita dalam tu, layarkan dalam tu? Kita tak akan buat perempuan, tak akan. Saya tanya yang dah ibu-ibu yang dah ada anak atau ayah-ayah yang dah ada anak, boleh saya tengok tangan? Yang sudah berkahwin yang ada anak. Oh, yang lain single lagi Saya doakan mudah-mudahan mendapat jodoh yang soleh. Amin, insya-Allah. Oi, doa jodoh kuat Ini Ramadan perempuan, doa sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan yang belum berjodohan Allah kurniakan jodoh yang soleh. Belum berzuriat, Allah kurniakan zuriat yang soleh-solehah. Ya insya-Allah mendapat keberkatan daripada gaji dan juga bonus dan juga hasil pekerjaan tentera perempuan. Dia bukan bila kita kerja ni tentang banyaknya hasil, tetapi tentang berkat yang hasilkan tentang perempuan. Okey, saya balik pada soalan tadi. Kalau saya tanya tadi yang ayah-ayah dan juga mak-mak. Kalau anak mandi dalam bilik air perempuan dan tuan-tuan tunggu tak? Walaupun kita tahu bilik air kita tu tak besar mana pun. Betul tak? Apatah lagi dekat swimming pool pun kita tunggu. So, perempuan yang dimuliakan, arahan Allah kedua kepada mak Nabi Musa adalah letakkan bayi dalam bakul, dalam kotak ataupun dalam sesuatu peti, layarkan dalam Sungai Nil. Tanpa sebarang pengawasan, mak Nabi Musa tak ikut pergi sekali. Sebab kalau ikut pergi sekali, apa yang berlaku perempuan? Pecahlah, tembelang. Oh, ni mak bayi ni. Kalau Fir'aun jumpa, perempuan, Fir'aun adalah manusia terpaling zalim atas muka bumi. Disebabkan dia pun genocide, seperti yang berlaku di Palestin. Hari ni pembunuhan beramai-ramai ni sikap-sikap perangai siapa? Perangai Fir'aun. Fir'aun dia dah lebih awal lagi genocide. Bunuh bayi lelaki, Bani Israel. Dan dalam tersebut, kata para ulama, dia punya tim pembunuh ni ada di setiap daerah. Dan tim pembunuh bayi lelaki dia akan ikut setiap wanita yang hamil. Ada pandangan sampai macam tu, zalimnya Fir'aun ni. Sebab nak bunuh bayi lelaki. Okey, ada sebab kepada dia nak bunuh tu. Balik pada contoh tadi, arahan dia dua. Apa yang pertama perempuan? Susukan. Yang kedua, letak dalam peti, layarkan. Baik, perempuan datang frasa berikutnya. Dalam ayat yang sama, ayat ke-7, nanti perempuan tuan-tuan tengok surah Al-Qasas. Setelah Allah bagi arahan, Allah pujuk ibunda Nabi Musa. Wala takhafi, dan jangan kamu takut. Wala tahzani, dan jangan kamu sedih atau jangan kamu bimbang. So perempuan, bab kesedihan dan bab ketakutan di dalam Al-Quran tidak lain dan tidak bukan bila datang dalam Al-Quran datang dalam bentuk larangan ataupun pujukan. Jangan takut, jangan sedih. Bila Allah mention macam tu, maksudnya Allah faham mak dia masih takut. Macam mana kita ada perasaan takut? Dan mesti maknya ada perasaan sedih. Seperti mana kita semua tuan-tuan dan puan-puan ada perasaan sedih. Perasaan tertekan, perasaan sesuatu yang menyempitkan ataupun menyesakkan dada. Puan-puan dimuliakan, kata para ulama, bila Allah Ta'ala pujuk dengan wala takhafi, jangan takut. Itu bermaksud, wahai mak Musa, jangan takut anak kamu tenggelam. Ada dalam sungai kan? Ada kemungkinan tenggelam. Tapi maksud la takhafi, jangan takut anak kamu tenggelam. Berarti Allah akan selamatkan anak kamu, dia takkan tenggelam. Dan yang kedua, jangan takut bayi kamu lapak susu. Allah akan jadikan bayi ini tak lapak susu.
Sebab tu mula-mula tadi tuan-tuan dan puan, arahan pertama Allah suruh susukan. Bagi dia kenyang siap-siap dulu. Dan kamu jangan takut anak ni takkan tenggelam dan anak ni takkan lapar susu. Baik. Pujukan yang kedua, perempuan, saya bagi tahu muka surat lah. So nanti perempuan boleh tengok, mungkin nak tengok sekarang. Ataupun mungkin perempuan nak tengok nanti balik. Ya, muka surat nanti perempuan tengok 386 ya. Ayat ke-7. Okey, ayat ke-7 nanti perempuan boleh tengok. Okey. Dah, okey. Sekarang pujukan berapa pujukan? Suruhan tadi 2, pujukan berapa? 2 juga perempuan. La wala takhafi, jangan takut. Jangan takut anak kamu tenggelam dan jangan takut anak kamu lapar susu. Dua-dua tu Allah handle. Wala tahzani, dan jangan sedih, jangan bimbang. Bahkan di sana la tahzani mungkin juga maksudnya jangan menyesal. Baik. Jangan sedih berpisah dengan anak kamu. Kalau mak-mak, ayah-ayah nak hantar anak pergi tadika sedih dah. Tambah pula cuti sekolah 3 bulan, 2 bulan. Ataupun pertama kali nak hantar anak pergi asrama. Sedih. Wala tahzani, jangan sedih berpisah dengan anak kamu. Dan yang kedua perempuan, wala tahzani juga antaranya bermaksud jangan menyesal. Perempuan, kadang-kadang sesuatu yang menyebabkan kita tertekan adalah kerana kita menyesal. Betul tak? Menyesal lah, kenapa lah dulu aku tak dengar cakap mak ayah. Tapi menyesal tu boleh menyebabkan tertekan dan juga keinsafan lah. Kan, bagus tak? Bagus jugalah tu, sebab tu kita perlu tekanan tu. Okey, dalam situasi mak Nabi Musa, jangan menyesal, maksudnya mungkin ibunya tiba-tiba terfikir kenapalah aku pergi letak bayi aku dalam kotak layar dalam sungai. Ada penyesalan-penyesalan. Kesedihan, kebimbangan, ketakutan, kekhawatiran dan penyesalan ini perempuan yang kadang-kadang menyebabkan berat dada kita. Dan akhirnya kita tertekan. Saya minta maaf, saya sebut sedikit daripada sudut psikologi. Tapi yang ni bukan daripada saya sebab saya bukan bidang psikologi. Saya ada satu forum 2-3 bulan lepas di Kelantan bersama dengan pakar psikiatris Hospital Kelantan, Hospital HUSM, Profesor Dr. Asrini. Masa tu program kita adalah forum tentang breast cancer awareness, sambutan hari breast cancer lah, kesedaran kanser payudara di Kelantan. So masa tu kita forum 3 panel. Panel pertama Prof. Dr. Asrini, pakar psikiatris, dan juga yang kedua seorang pejuang ataupun breast cancer, sakit breast cancer survivor, dan ketiga saya daripada sudut Quran dan Sunnah lah. Jadi bila mula-mula saya cerita pasal ayat tentang khauf dan hazan, ini antara ayatnya tapi saya bawa dekat tempat lain. So perempuan beri perhatian. Wala takhafi ataupun al-khauf, ketakutan, sebenarnya ketakutan merujuk kepada sesuatu tentang masa depan. Ketakutan adalah satu perasaan ataupun satu emosi yang disebabkan kita ada kebimbangan tentang masa depan. Contoh, takut rezeki tak sampai, takut kena potong gaji, takut hilang pekerjaan, takut keluarga berantakan. Berlaku tak ni? Berlaku tak ni? Yang kita duk takut tu? Belum berlaku perempuan. So ketakutan adalah satu perkara daripada sudut psikologi. Ketakutan adalah satu perkara yang menyebabkan emosi ataupun perasaan. Ada rasa takut itu adalah kerana bimbangkan tentang sesuatu yang belum berlaku, iaitu masa ke depan. Adapun kesedihan adalah penyebabnya adalah tentang sesuatu yang telah berlaku. So kalau ketakutan akan berlaku, kesedihan telah berlaku. Dalam situasi mak Nabi Musa, kalau kata tadi saya katakan jangan takut anak kamu tenggelam ke, jangan takut anak kamu dijumpai Fir'aun ke, jangan takut anak kamu lapar susu ke, benda tu berlaku tak ni? Belum berlaku. Setelah dilayarkan, Allah pujuk yang tu.
Jangan fikirlah anak kamu tenggelam, kau lapar susu. Jangan fikir, benda tu belum berlaku. Dan perempuan dimuliakan, ketakutan tu memang ada, tetapi ketakutan yang bersangatan dan berterusan ini akan menyebabkan adanya penyakit zaman sekarang. Apa dia? Anxiety. Yang ni bukan saya sebut. Bila saya sebut al-khauf adalah tentang ketakutan tentang sesuatu ke depan. Jadi Prof. Dr. Asri ni daripada sudut psikiatris dan psikologi pun beliau menyebutkan dalam sudut psikologi dan juga psikiatris, ya, sesuatu yang kita takut sangat tentang masa depan belum berlaku tapi takut sangat ke depan, itulah penyebab kepada anxiety. Jadi rupa-rupanya Allah dah mention lebih awal dalam Quran. Ketakutan tu kita semua ada ketakutan perempuan. Tapi jangan berterusan dan jangan bersangatan. Jangan over. Over takut, overthinking, duk fikir lagi 10 tahun kalau suami aku kahwin lain. Benda tu berlaku lagi? Belum berlaku perempuan. Ustazah boleh dah cakap tak perempuan, sebab saya ada orang main tanya soalan-soalan tu. Sebagai contoh, saya dekat satu kuliah perempuan, ada seorang wanita datang, dia bagi tahu, dia datang jumpa saya. Yang ni saya nak kongsi supaya kita faham bagaimana penyakit-penyakit ini. Tapi perempuan saya sebut dulu, disclaimer ya. Penyakit-penyakit ini kalau perempuan dan tuan-tuan di hadapan saya ada dan juga alami, ia bukan satu keaiban, ia bukan satu hukuman daripada Tuhan, ia bukan satu kekurangan. Tolong jumpa doktor dan berubat. Ya, tuan-tuan dan perempuan, jangan pasal apa pula, malu lah sebab takut nampak macam mental health punya sakit mental. Perempuan, anxiety dan depression adalah sebuah penyakit yang perlu dirawat, titik. So jangan fikir orang punya stigma, jangan takut, jangan malu, jangan rasa keaiban, jangan rasa kekurangan. Kalau kita sakit, kita memang kena pergi jumpa doktor kan? So jumpalah doktor, berundinglah dengan doktor. Baik. Sebab datang satu wanita jumpa saya, dia kahwin beberapa siri perkahwinan dan dia tak dapat anak. Dan disebabkan situasi tersebut, dia ada penyakit anxiety. Agak-agak perempuan dan tuan-tuan, apa penyebab kepada dia sakit anxiety tu? Dalam situasi dia tadi. Macam mana? Agak-agak perempuan, situasi yang tadi ada orang mai jumpa saya tu, kan, disebabkan dia melalui beberapa siri perkahwinan dan juga dia tak ada anak, dia ada penyakit anxiety. Agak-agaknya dia duk fikir apa? Tuan Rasdi? Suami kahwin lain lagi? Tak dapat anak, dia tak sihat. Okey, ada lagi pandangan tuan-tuan perempuan? Diceraikan. Terima kasih tuan. Lagi? Yang lain semua ikut je lah orang depan cakap apa kan? Okey, tuan-tuan perempuan, puan ni kata saya takut tak ada orang nak doakan untuk saya nanti. Sebab kita tahu dalam hadis kan, Nabi kata bila mati seorang anak Adam, terputus daripada dia semua amalan kecuali 3. Kan? Kecuali 3. Yang pertama, sedekah jariyah, sedekah yang pahalanya mengalir. Perempuan Nabi tak sebut dan Allah tak bagi tahu berapa jumlah kita nak sedekah. Jadi sedekahlah dengan kemampuan kita. Mampu RM10, sedekah 10. Mampu RM1, sedekah RM1. Yang penting sedekah. Okey? Yang kedua, kata Nabi, yang kedua yang tak putus daripada seorang anak Adam walaupun dia dah mati adalah ilmu yang bermanfaat. Bila dia belajar, dia amal untuk diri dia dan juga apa yang dia belajar, dia ajak orang lain. Itu ilmu yang bermanfaat. Dan bila dia belajar sesuatu ilmu, dia lebih dekat dengan Allah Ta'ala. Itu maksud ilmu yang bermanfaat. So, ni yang kedua. Dan yang ketiga, kata Nabi, doa anak yang soleh. Doa anak yang soleh maksudnya kalau kita ada anak, kita didik anak kita dengan agama, sehingga bila kita meninggal, anak kita mendoakan kita, itu masih lagi dalam kerangka pahala kita yang berterusan. Walaupun kita dah mati. Maksudnya investment kita masih untung. Bahasa dia macam itulah. Jadi,
Tadi Muslimat tadi mai jumpa saya, Ustazah, saya ada anxiety, ketakutan sebab saya tak ada anak, nanti siapa nak doakan saya? Okey. Jadi saya bagi tahulah puan, doktor saya kata masa zaman saya belajar kat UIA dulu, prof ni namanya Profesor Dr. Abdul Lais, dia bukan tentang berapa jalan kita ada, tetapi tentang jalan yang kita ada, kita manfaatkan betul-betul tak? Kalau kita ada harta, tak kisahlah sedikit atau banyak, sedekah dah. Kalau kita ada ilmu, ataupun kita tak ada ilmu, belajar dah. Kita tahu kita tak ada ilmu, kita tak tahu, belajar dah. Bila kita dah belajar, amalkan dah. Bila kita dah belajar, ajak dah dekat orang lain, pasangan kita, anak-anak kita. Kalau kita tak ada anak, berarti kita ada dua jalan. Saya contohkan tadi dengan puan ni. Puan ada dua jalan, harta dan juga ilmu. Jadi kata doktor saya, Profesor Dr. Abdul Lais di UIA masa zaman saya belajar master, dia bukan tentang berapa jalan kamu ada, tetapi dia tentang jalan yang kamu ada guna betul-betul. Jadi perempuan dan tuan-tuan, yang diberi perhatian. Kalau kita ada ketiga-tiga jalan, anak pun ada, ilmu pun ada, harta pun ada, tak kira lah banyak atau sedikit, manfaatkan. Kalau kita ada dua jalan saja, macam situasi puan tadi, harta ada, ilmu ada. Cara nak pergi belajar ilmu pun ada, anak tak ada. Guna dua ni betul-betul. Ustazah, kalau saya hanya ada satu jalan, ilmu pun tak ada, harta pun tak ada, anak je ada. Jadi macam mana perempuan? Guna betul-betul. Maksud guna adalah hantar anak belajar agama, faham agama, amalkan dengan agama sampai anak boleh doakan kita semula. Jadi puan-puan, sebenarnya bukan tentang berapa jalan kita ada, tetapi tentang jalan yang kita ada, kita guna betul-betul. Kata prof saya, mungkin tengok ada orang tu dia ada 3 jalan. Orang ni ada 1 je jalan. Tapi orang yang ada 3 jalan, 3 dia tak guna betul-betul. Anak dia tak didik, harta pun dia kedekut, ilmu pun tak bermanfaat untuk dia. Tapi orang yang ada 1 jalan, jalan tu dia guna betul-betul perempuan. Maka mungkin dia lebih untung daripada orang yang ada 3 jalan ini. So saya jawab dekat puan tu, dia lap air mata, balik. Baru faham tentang hadis tersebut. Tak apa, kita memang belajar kan tuan-tuan perempuan. So, ketakutan tentang masa depan adalah al-khawf, ataupun dalam bahasa psikologi, ya, ketakutan yang menyebabkan bersangatan. Takut tentang masa depan ni boleh menjadi punca kepada anxiety. So, puan-puan, saya sebutkan ketakutan itu normal. Nabi Musa ada kisahnya dalam Al-Quran, dia takut. Nabi Muhammad ada kisah di dalam Al-Quran, Nabi Muhammad takut. So menunjukkan takut itu biasa. Tapi terlalu takut atau sangat takut itu bahaya. Baik. Perempuan, wala tahzani, dan jangan sedih. Jangan menyesal. Kesedihan ataupun penyesalan dia penyebab kepada ataupun dia berpunca kepada sesuatu yang dah berlaku masa silam. Kalau ketakutan tadi, al-khawf masa depan yang boleh mengakibatkan anxiety. Sangat ataupun over lah. Kalau terlalu sedih ataupun terlalu menyesal, dia boleh menjadi punca kepada, siapa boleh jawab? Anxiety kawan dia apa dia perempuan? Pernah dengar depression? Ya, depression daripada sudut psikiatri dan juga psikologi, depression adalah sesuatu kesedihan ataupun sesuatu penyesalan tentang masa lalu. Dia teringat lagi sejarah keluarga kita 10 tahun lepas, 20, childhood trauma, masa kecil-kecil dulu, dia ada kesakitan dan kesedihan yang melampau, yang kadang-kadang dibawa sehingga dewasa, yang kita tak let go lagi perempuan, masih lagi menjadi tekanan untuk kita, itu boleh menjadi penyebab kepada adanya depression. Yang ni Prof. Dr. Asrini lah sebut, saya ambil balik lah. Jadi perempuan yang dimuliakan, apa yang kita nak belajar daripada situasi ni, takut dan sedih ataupun takut dan sedih yang menyebabkan tekanan itu normal, biasa.
Cuma ketakutan dan kesedihan yang melampau, yang berterusan dan bersangatan, itu yang boleh mengakibatkan bahaya. Jadi puan-puan, tekanan itu normal, tapi sangat tertekan itu tak normal. Maksudnya itu boleh menyebabkan bahaya. Jadi kena kontrol. Sekejap lagi saya beritahu cara untuk kita kontrol. Okey, last puan-puan, dalam ayat ini, sebelum kita tengok yang ayat yang terakhir, puan-puan cuba perhatikan Allah pujuk. Setelah dua arahan atau dua suruhan, datangnya dua pujukan, akhirnya datangnya dua jaminan. Tadi mak Nabi Musa, perkara pertama Allah suruh susukan, yang kedua layarkan dalam sungai, kemudian Allah pujuk jangan takut dan jangan sedih. Okey, sekarang sampai masa Allah beri jaminan. Jaminan pertama Allah bagi kepada mak Nabi Musa, anak dia dah layar ke belum? Dah layar kan? Baik. Jaminan Allah bagi kepada mak Nabi Musa, inna radduhu ilaik. Kami confirm akan kembalikan anak ni dekat kamu. Ini jaminan siapa, perempuan? Jaminan Allah. Masalahnya kalau kita baca ayat ni dengan kefahaman manusia kita, tu sungai Nil ni, sungai terpanjang dan terbesar di dunia. Tapi yang memberi jaminan kepada ibunda Musa adalah Allah akan kembalikan bayi yang tadi dilayarkan ini kepada mak Nabi Musa. Soalan saya, perempuan tahu tak kisah ni akhirnya bayi Musa kembali kat mak dia ke tidak? Siapa kata kembali? Soalan saya, adakah bayi ini kembali kepada maknya? Bayi Musa ni kembali kepada maknya. Siapa kata kembali? Siapa kata tak kembali? Yang tak angkat tangan, mengantuk, atau confused, atau tak tahu nak jawab, ataupun kedua-duanya, ataupun dah nak balik. Akhirnya balik ke tak balik, perempuan? Macam mana perempuan tahu balik? Sebab Allah dah janji. Pandai mic pun diam terus je kan? Macam mana perempuan confident bayi ni dah kembali? Perempuan jawab tadi, sebab Allah dah janji. So perempuan, ya, sebab Allah dah janji bayi ni akan kembali kepada mak, dan akhirnya perempuan, ya, bayi Musa kembali kepada ibunya dalam keadaan Fir'aun dan semua tim Fir'aun tak tahu pun itulah mak kepada bayi yang dilayarkan. So perempuan, perkara pertama saya nak belajar dan nak mengajak di sini, bukan mengajaklah, berkongsi di sini perempuan. Janji Allah itu mesti Allah tunaikan. Allah berjanji dengan orang yang bersabar, Allah akan bagi kebaikan. Kita kena sabar. Allah berjanji dengan orang yang bersyukur, Allah akan tambah nikmat. Kita kena bersyukur. Sabar dan syukur, tuan-tuan dan puan-puan, kata Nabi SAW, ajaban li amril mu'min. Takjublah seorang beriman ni. Kalau dia dapat nikmat, dia syukur. Kalau dia dapat musibah, dia sabar. Subhanallah. Jadi perempuan, tuan-tuan dimuliakan, perkara pertama yang saya nak sebut untuk cara kita mengontrol. Mengontrol adakah? Mengawal dan mengendalikan tekanan-tekanan. Tak kisahlah tekanan kerja ke, tekanan keluarga ke, tekanan ekonomi ke. Perkara pertama untuk kita belajar untuk menguruskan tekanan-tekanan kita, yang pertama adalah menjadi manusia yang bersyukur. Bersyukur dengan apa yang kita ada. Bersyukur dengan apa yang Allah bagi dekat kita. Syukur tu paling utama, perempuan. Dan yang kedua adalah bersabar. Bersabar dengan apa yang Allah belum kabulkan. Bersabar dengan bentuk musibah-musibah yang kita hadap mungkin. Inilah antara cara untuk kita mengurangkan tekanan. Stres ada, tapi kalau kita jadi orang yang bersyukur, perempuan, stres itu akan berkurang. Stres ada, tapi kalau kita menjadi orang yang bersabar, redha dengan apa yang Allah tetapkan, stres kita akan berkurang. Tak kiralah stres itu punca dia apa. Baik. Janji pertama Allah, kami akan kembalikan bayi ini kepada kamu. Janji yang kedua, waja'iluhu minal mursalin, dan kami akan angkat bayi ini menjadi rasul. Betul tak bila besar-besar Nabi Musa jadi nabi?
Jadi Rasul? Ya. Perempuan, janji Allah itu benar dan janji Allah pasti ditunaikan. Baik. So, sebagai penutup, bila tadi kita tengok tentang sedikit sebanyak maksud yang kita nak faham tentang tekanan dan sebab atau punca kepada tekanan, kita tengok satu kisah ataupun satu konflik yang pernah berlaku menunjukkan Ibunda Musa juga ada kesedihan, ada ketakutan. Just like macam kehidupan kita yang ada turun dan naik, roller coaster, setiap daripada kita ni perempuan. Mesti ada sesuatu yang memberi tekanan. So, cara yang terakhir sebelum sebagai penutup, cara untuk kita kurangkan tekanan ataupun mengawal tekanan, stress management, okay, untuk kita mengawal tekanan kita. Tadi pertama tuan-puan, saya sebut tentang apa? Syukur. Syukur akan menyebabkan kita rasa cukup perempuan. Yang kedua, sabar. Sabar ni maksudnya menahan atau bertahan. Okey, seperti mana sabarnya Nabi Ayub alaihissalam bila Nabi Ayub tertimpa musibah kesakitan. Bersabar, jangan melenting dan sebagainya. Perempuan, kita semua bertanggungjawab di atas respon kita. Kita tidak bertanggungjawab terhadap apa yang Allah bagi dan apa yang Allah tak bagi. Allah bagi jodoh, Allah bagi rezeki, Allah bagi zuriat, Allah bagi pekerjaan. Apa yang sepatutnya kita respon? Syukur. Lalu kita akan jadi orang yang lulus ujian. Tapi kalau kita ada kenikmatan demi kenikmatan, tapi kita tak bersyukur, maka kita menjadi orang yang gagal. Gagal dalam arti kata agama. Baik. Yang ketiga, perempuan, tadi saya sebutkan juga, macam mana kita nak kontrol, nak kawal tekanan. Iaitu dengan satu ayat Al-Quran yang mana Allah Ta'ala menyebut, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ya, iaitu cara untuk kita menenangkan hati, melapangkan dada, menenangkan jiwa adalah dengan cara berzikir. Saya tanya khususnya perempuan yang ada di sini, kalau tak boleh solat, adapun haid ataupun nifas, boleh tak zikir? Boleh. Tengah bawa motor Tuan Zahirman, boleh tak zikir? Boleh. Zikir benda paling mudah nak buat tuan-puan. Betul tak? Benda paling mudah nak buat. Jadi zikirlah apa-apa yang tuan-tuan dan puan-puan dah hafal. Antaranya, okay, yang ni yang paling mudah perempuan, tapi paling memberi impak yang penting. Sebab kata Nabi SAW, ada 4 perkataan yang Allah paling cinta. 1, subhanallah. 2, alhamdulillah. 3, la ilaha illallah. 4, Allahu akbar. Dalam satu riwayat yang lain, Nabi kata 5 perkataan. So 4 yang sama, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Satu lagi, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. So saya bagi beberapa perkara tadi, syukur, yang kedua sabar, yang ketiga zikir. Dan antara zikir itu yang pertama saya sebut tadi 5, ya, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwwata illa billah. Ini antara perkataan yang Nabi kata, bukan antara perkataan yang paling dicintai oleh Allah. Mudah tak perempuan tuan-tuan sambil kerja pun boleh buat? Kan? Tapi sambil kerja boleh buat kalau boleh buat lah. Kalau duk kena kira stok ke apa, jangan duk zikir lagi lah. Lagi salah kira pula kan. Bersesuaian dengan situasi kita. Okey. So selain pada zikir ini, okey, apa-apa zikir tadi, selain pada zikir ini, perempuan juga boleh kita berzikir dengan istighfar. Istighfar ni penting sangat tuan-tuan dan perempuan. Saya nak baca satu hadis antaranya yang mana kata Nabi SAW, man lazimal istighfar. Siapa yang melazimi, maksudnya selalu buat istighfar. Istighfar ni maksudnya apa tuan-puan? Minta ampun. Cuba tuan-tuan dan puan-puan baca 3 kali istighfar. Jom kita baca sama-sama. Astaghfirullahalazim. 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 Yang tu yang pendek lah. Version panjang lagi pun ada. Nanti puan-puan boleh balik tengok. Baik. Kata Nabi, siapa yang melazimi istighfar, maksudnya siapa yang selalu istighfar, apa yang dia akan dapat?
3 benda. Sekurang-kurangnya dalam hadis ni. Hadis lain banyak lagi lah. 3 benda. Ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja. Lalu Allah akan jadikan setiap kesempitan dia jalan keluar. Dia ada masalah, Allah bagi jalan keluar. Dia sempit, Allah luaskan. Dia rasa sesak, Allah lapangkan. Itu yang pertama, bagi orang yang sentiasa melazimi istighfar. Yang kedua, wa min kulli hammin farja. Dan bagi setiap kebimbangan itu ada kelapangan. Rasa resah, gelisah, takut, bimbang, khawatir, tertekan, Allah bagi dia kelapangan. Dan yang ketiga, siapa yang sentiasa melazimi istighfar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Allah akan bagi rezeki dekat dia daripada jalan yang dia tak sangka-sangka. Perempuan nak tengok cerita rezeki ni, kadang-kadang kita faham rezeki ni duit kupang sahaja. Perempuan, rezeki ni besar sangat. Ada jiran yang baik pun rezeki, pasangan yang baik pun rezeki, anak-anak yang soleh mendengar cakap pun rezeki, ibu ayah yang masih hidup dan juga mendoakan juga rezeki, tempat pekerjaan yang menyediakan ruang ibadah yang selesa juga adalah rezeki. Betul tak perempuan? Tempat kerja yang menyediakan kuliah-kuliah agama, perempuan tak perlu bersusah payah. Mungkin kalau kita nak pergi surau masjid pada hari cuti, kadang-kadang kerja shift dan sebagainya agak susah. Tempat kerja kita menyediakan ni semua. Yang main duduk mengaji, tak kena pergi kat luar contohnya. Ini juga adalah rezeki tuan-tuan dan puan-puan. So tuan-tuan dan puan-puan, luaskan kefahaman kita tentang rezeki. Lapang dada juga rezeki. Saya tanya perempuan, ada duit tapi tak lapang dada, boleh hidup tak? Boleh tenang tak? Duit banyak, ada duit, tapi rasa sesak lah dada, ada sesuatu yang tak settle. Ada sesuatu yang kita takuti, sesali atau sedih. Tak settle kan? So kelapangan dada juga adalah rezeki. So perempuan, nombor 4, bukan nombor 3 lah tadi, zikir kan? So zikir yang pertama kita pergi pada 5 zikir tadi. Yang kedua adalah istighfar. Dan sebagai penutup, perempuan yang terakhir adalah yang keempat. Jadi sebenarnya cara kita nak tenang, kita nak hilang tekanan ni banyak perempuan. Tapi yang keempat saya nak sebutkan selepas syukur, sabar, banyak zikir. Minta maaf, yang keempat ya, doa. Saya bagi 5, sorry. Doa. Doa ni perempuan, khususnya pada bulan Ramadan ini, doa apa perempuan baca? Allahumma innaka, Allahumma barik lana. Betul juga, tapi lambat lagi tuan. Ni baru pukul 12. Sikit lagi, 5-6 jam lagi, okey? Tapi doa yang kita lazimi, yang Nabi ajak kepada kita, Nabi galakkan Aisyah radhiyallahu anha dan kita semua baca, Allahumma innaka. Puan-puan dan tuan-tuan boleh ikut saya sekali? Bismillahirrahmanirrahim. Semangat. Habis dah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka afuwun tuhibbu al-afwa fa'fu anna. Tu doa tu yang kita lazimi sepanjang Ramadan perempuan. Boleh tak di luar Ramadan pun? Boleh. Doa tu perempuan, doa minta keampunan. So sekali lagi perempuan, disebabkan kata para ulama, istighfar dan minta ampun itu adalah kunci kepada banyaknya pintu-pintu tertutup akan terbuka. Rezeki rasa sempit, minta ampun. Dada rasa sempit, minta ampun. Ada rasa bimbang, rasa tertekan, rasa sedih, rasa takut, rasa khawatir, istighfar. So istighfar adalah kunci kepada banyaknya pintu. Nak minta keberkatan harta, istighfar. Nak minta jodoh dan zuriat, istighfar. So doa yang tadi, antara doa yang kita kena lazimi untuk hilangkan sabut di dada lah. Sebenarnya ada doa, tapi doa tu panjang, nanti perempuan boleh cari lain. Okey, tuan-tuan perempuan, ada satu hari, saya sebut sikit cerita ni. Al-Imam Hasan Al-Basri, ada orang mai jumpa dia. Dia mai mengadu, wahai Imam,
aku ni miskin, aku ni fakir, tak banyak harta. Lalu Imam Hasan Al-Basri kata apa? Istighfarlah. Keluar lelaki ni, datang pula satu kumpulan manusia, dia main cerita dekat Imam Hasan Al-Basri, wahai Imam, kami ni lama dah kemarau, hujan tak turun-turun. Maka Al-Imam Hasan Al-Basri pun kata, istighfarlah. Keluar grup ni, masuk seorang lelaki. Lalu dia mengadu, wahai Imam, aku ni dan juga isteriku belum dapat anak. Maka Imam jawab, istighfarlah. 3 orang mai jumpa dengan hajat yang berbeza. Imam Hasan Al-Basri jawab apa perempuan? Istighfarlah. Lalu ada seorang lelaki yang duduk dekat sikit dengan Imam, dia duduk perhati je orang ni keluar masuk. Imam Hasan Al-Basri punya jawapan sama, istighfar. Dia lelaki ni dia tanya Imam Hasan Al-Basri, wahai Imam, pasal apa orang pertama, orang kedua, orang ketiga dengan masalah yang berbeza pun engkau jawab istighfar? Maka Imam Hasan Al-Basri membacakan ayat daripada surah Nuh, yang mana Allah bagi tahu dalam surah Nuh, bila istighfar semua benda akan datang. Rezeki akan sampai, hujan akan turun, kebun-kebun boleh jadi mekar ataupun subur, buah-buahan boleh jadi subur, akan ada sungai-sungai mengaliri dan macam-macam membawa maksud rezeki akan sampai. So perempuan, istighfar penting, doa minta keampunan penting, dan yang kelima sebelum kita habis adalah ni paling penting sebenarnya. Apa dia? Menjaga ibadah-ibadah fardu. Solat fardu 5 waktu kena jaga, baru hilang tekanan-tekanan kita. Ya, ibadah-ibadah fardu, puasa di bulan Ramadan misalnya kena jaga. Aurat dan apa-apa yang diwajibkan oleh Allah adalah perkara yang insya-Allah bila kita buat akan menambah ketenangan dan mengurangkan tekanan. So perempuan, boleh kita ulang sekali 5 benda yang saya bekalkan hari ini, tuan-tuan perempuan. Nombor 1, kita kena syukur. Yang kedua, kita kena yang ketiga, zikir. Barakallahu fikum. Yang keempat, kena doa. Dan yang kelima, kena jaga amalan-amalan fardu. Boleh tuan-tuan perempuan? Baik, sebelum saya serahkan kepada Tuan Rafi, saya minta maaf salah silap kurang dan lebih, kehadiran saya sedikit lewat ataupun pekat sangat ke lorak saya, dan sebahagian apa-apa kekurangan dan kelemahan di pihak saya. Kalaupun tak banyak tuan-tuan perempuan, mudah-mudahan ada sedikit yang bermanfaat untuk kita amalkan. Saya doakan tuan-tuan perempuan, insya-Allah mudah-mudahan yang masih menanti jodoh, dijodohkan lelaki dan perempuan yang soleh, yang masih menantikan zuriat, Allah kurniakan zuriat yang soleh dan salihah. Yang ada kesempitan dada, Allah luaskan. Yang ada masalah, Allah berikan jalan keluar. Yang ada hutang piutang, Allah lunaskan insya-Allah. Yang ada sakit, Allah sembuhkan. Dan segala bentuk hajat kita mudah-mudahan Allah Ta'ala kabulkan. Dan saya harap tuan-tuan perempuan sudi selitkan juga doa untuk saya dan juga suami. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.